Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ni kita baca 3 kisah. Ini dakwah Nabi pada perhimpunan bab 1 kan. Tiga kisah hadapan dakwah Nabi SAW ni, kita ada 3 kisah dan kita ada 3 segmen insyaAllah betul ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala syukur alaina min ghadaibina rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma salli ala syukur alaina min ghadaibina rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma salli ala syukur alaina min ghadaibina rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa rizqan halal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa rizqan halal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa rizqan halal. Kisah pertama, dakwah Nabi SAW kepada Bani Kaib. Kisah yang pertama, dakwah Nabi SAW kepada Bani Kaib. Muhammad bin Abdul Rahman bin Husain meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW telah datang kepada Bani Abdullah yang merupakan satu keluarga daripada Bani Kaib, Bani Kab, di kemah-kemah penempatan mereka. Baginda SAW telah mendakwah mereka kepada Allah SWT dan telah menawarkan diri baginda SAW kepada mereka sehingga untuk menyediakan mereka. Baginda SAW telah bersabda kepada mereka, wahai Bani Abdullah, sesungguhnya Allah SWT mempelokkan nama bapa kamu. Namun masih lagi mereka tidak menerima dakwah yang baginda SAW bentangkan kepada mereka. Kisah yang kedua tuan, dakwah Nabi SAW kepada Bani Hanifah. Kisah yang kedua, dakwah Nabi SAW kepada Bani Hanifah. Sayyidina Abdullah bin Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah datang kepada Bani Hanifah di kemah-kemah penempatan mereka. Lalu baginda SAW mendakwah mereka kepada Allah SWT, dan baginda SAW menawarkan diri. Baginda SAW kepada mereka, tidak ada sesiapa dalam kalangan mereka orang Arab yang menolak baginda. Tidak ada sesiapa dalam kalangan orang Arab yang menolak baginda SAW dengan cara lebih buruk daripada mereka. Ini kisah yang ketiga tuan. Kisah ketiga panjang sikit insyaAllah. Dakwah Nabi SAW kepada Bani Bakar bin Wa'il. Dakwah Nabi SAW kepada Bani Bakar bin Wa'il. Dakwah Nabi SAW kepada Bani Bakar bin Wa'il. Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda kepadaku, aku tidak nampak kamu dan juga saudaramu dapat menjagaku. Apakah kamu telah membawaku keluar ke pasar pada esok hari supaya kita dapat pergi ke kemah-kemah penempatan kabilah
kabilah orang ramai. Kerana masa ini ialah perhimpunan seluruh orang Arab. Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu kata bahawa aku telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ialah Bani Kindah dan orang-orang kelompoknya. Mereka ialah golongan yang paling afdal daripada kalangan orang yang datang menunaikan haji dari Yaman. Ini pula ialah kemah-kemah penempatan Bani Bakar bin Wa'il, dan ini ialah kemah-kemah penempatan Bani Amir bin Susu'ah. Pilih mana satu yang kamu suka. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah memulakan dengan Bani Kindah. Lalu Baginda sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka dan bertanya, kabilah ini berasal dari mana? Mereka menjawab, kami kabilah dari Yaman. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, daripada kabilah Yaman yang mana satu? Mereka menjawab, daripada Kindah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, daripada Kindah yang mana satu? Mereka menjawab, daripada Bani Amir bin Muawiyah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kamu inginkan suatu untuk kebaikan kamu? Mereka menjawab, apakah itu? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah Taala, kamu mendirikan solat dan kamu beriman dengan apa-apa yang datang kepada Allah daripada Allah Taala. Abdullah bin Ajlah meriwayatkan bahawa ayahku menciptakan kepadaku daripada orang tua kaumnya bahawa Bani Kindah telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kamu menang, apakah kamu akan menjadikan permintaan sebagai milik kami selepas kamu? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, sungguhnya permintaan Abdullah bin Ajlah meriwayatkan bahawa ayahku menciptakan kepadaku daripada orang-orang tua kaumnya, bahkan bahawa Bani Kindah telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kamu menang, apakah kamu akan jadikan pemerintahan sebagai milik kami selepas kamu? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, sungguhnya pemerintahan ialah milik Allah Taala. Dia akan menyerahkannya kepada siapa yang dia kehendaki. Lantas mereka berkata, jika demikian, kamu tidak sedikit pun berhajat. Lantas mereka berkata, jika demikian, kami tidak sedikit pun berhajat kepada agama yang kamu bawa. Dalam satu riwayat lain, mereka berkata kepada Nabi SAW, adakah kamu datang kepada kami untuk menghalang kami daripada Tuhan-Tuhan kami, dan agar kamu musuhi orang-orang Arab? Pergilah kamu kepada kaummu, kami sedikit pun tidak berhajat kepada kamu. Lalu Baginda sallallahu alaihi wasallam pun berpaling meninggalkan mereka, dan Baginda sallallahu alaihi wasallam datang kepada Bani Bakar bin Wa'il sambil bertanya, kabilah ini berasal dari mana? Mereka menjawab, kami daripada Bani Bakar bin Wa'il. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, daripada Bani Bakar bin Wa'il yang mana satu? Mereka menjawab, daripada Bani Qais bin Salabah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, berapa ramai bilangan kamu? Mereka jawab, ramai seperti butiran pasir. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimanakah keadaan pertahanan kamu? Mereka menjawab, kami tiada kekuatan pertahanan. Kami berjiran dengan keadaan pasti. Kami tidak dapat berlindung. Kami tidak dapat berlindung diri daripada mereka, dan juga kami dapat memberi perlindungan kepada siapa untuk menghadapi mereka. Baginda sallallahu alaihi wasallam membalas, kamu lazimkanlah atas diri kamu untuk membaca subhanallah
sebanyak 33 kali. Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Dan Allahu Akbar 34 kali untuk keredaan Allah SWT. Dan dengannya jika Allah SWT mengekalkan kamu, maka kamu akan menguasai rumah-rumah orang fasik dan kamu akan menikahi wanita-wanita mereka serta menjadikan anak-anak lelaki mereka sebagai hamba-hamba kamu. Lantas mereka bertanya, siapakah kamu? Baginda SAW menjawab, aku adalah Rasul Allah SWT. Sebab berapa lama baginda SAW meninggalkan mereka. Dalam riwayat Kalbi dinyatakan bahawa Abu Lahab selalu mengingkari baginda SAW dan berkata kepada orang ramai, janganlah kamu menerima katanya. Kemudian apabila baginda SAW pergi meninggalkan mereka dan Abu Lahab lalu melewati mereka, bertanya kepadanya, adakah kamu mengenali lelaki itu? Abu Lahab menjawab, ya, dia berada di puncak kemuliaan nasab kami. Tentang halnya, yang manakah kamu ingin bertanya? Mereka lalu memberitahu kepada Abu Lahab mengenai apa-apa yang baginda SAW telah dakwahkan mereka. Mereka lalu bertanya, mereka lalu memberitahu kepada Abu Lahab mengenai apa-apa yang baginda SAW telah dakwahkan mereka. Dan mereka juga berkata, dia mendakwa bahawa dia adalah Rasul Allah SWT. Abu Lahab membalas, dengarlah baik-baik, jangan kamu memberi perhatian kepada kata-katanya, itu kerana dia seorang gila. Dia selalu merapu lantaran otaknya yang gila itu. Mereka berkata, sesungguhnya kami telah menyangka dan demikian itu ketika dia menyebut tentang keadaan pasti. InsyaAllah tu tiga kisah dan sama-sama kita ambil iktibarah dakwah Nabi SAW dan kita cuba amalkanlah dan kita sampai pada orang lain. Kita tutup dengan tasbih kepada Subhanallah wa bihamdihi subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr innal insana lafi khusr lilladzina amanu wa amilus solihat tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.